saya tengok pokok cili ni, daun ni kuningan, warna pun tidak banyak. Saya rasa saya perlu bakar sama-sama sampah ni. Hai Ainin, apa yang awak buat ni? Hai Hadiha, saya tengah bersihkan kawasan kebun pokok cili saya ni. Tengok daunnya pun kuningan. Saya rasa saya nak bakar lah sama-sama sampah ni. Tunggu dulu, awak tak boleh bakar semua sampah ni. Ianya akan mencemahkan udara. Kenapa pula? Bukannya lebih mudah dibakar ke? Tidak, ianya akan mencemahkan udara dan alam sekitar. Habis kalau macam tu, saya nak buat apa? Kita boleh asingkannya kepada dua kumpulan. Dua kumpulan? Ya, kumpulan yang pertama ialah bahan terbiodegradasi seperti daun kering, rumput kering, sisa makanan dan kulit buah-buahan. Ianya boleh dibuat baja kompos. Bahan apa tadi? Terbio apa tadi? Bahan terbiodegradasi. Bahan terbiodegradasi ialah bahan yang mudah mereput seperti daun kering, rumput kering, kulit buah-buahan dan sisa makanan. Oh, sekarang saya dah faham. Mari kita asingkannya kepada bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi. Ambil tu. Hadiha, saya lupa lah. Apa tadi bahan terbiodegradasi? Ya, bahan terbiodegradasi. Bahan terbiodegradasi ialah bahan yang mudah mereput seperti daun kering, rumput kering, kulit buah-buahan dan sisa makanan. Ianya juga boleh dibuat baju kompos. Saya tanya baju kompos apa? Oh, baju kompos tu apa? Baja kompos ialah baja semula jadi yang dihasilkan daripada bahan organik yang mudah mereput. Mari kita lakukan eksperimen baja kompos. Bahan-bahannya ialah bekas atau baldi kompos, Bahan terbiodegradasi, air. dan tanah. Langkah pertama, sediakan bekas atau baldi kompos. Langkah kedua, masukkan bahan terbiodegradasi seperti kulit pisang dan rumput kering. Langkah ketiga, masukkan tanah. Langkah keempat, gaulkan campuran tersebut dan ulang langkah sebanyak 3 kali. Kemudian letakkan sedikit air. Sedikit je. Okay. Dan tutup. So, angkat tengok. Baja kompos sudah siap. Saya tanya. Ainin, apa kata kita letakkan baja kompos yang saya telah bawa ni ke dalam pokok cili awak? Idea yang bagus.